Kita duduk sebelah penjaga mata lah. Raymond lah kan. Belum mati. Gigit, memang gigit guys. Memang gigit game ni. UTM menentang UUM. Saya simpan bawah macam tu. Okey, kat mana kita tadi? Oh, dekat sini ya. Ini adalah set yang kedua. UUM menentang UTM. Baju merah UTM. Cuma bila kita kata UTM, nampak macam player semua player Kelantan saja ni. Kita pun confuse. UTM ke UMK sebenarnya. Hai? Abang Is pun ada. Satu slope. Diambil. Ini mungkin peluang untuk UTM. Pukulan ini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ini sudah kali keberapa pukulan angin daripada UTM. Mungkin pelajar kejuruteraan udara saya rasa. Aduh. Pemain simpanan dekat luar dah mula menggetap gigi. Apa bola sini tu? Kacau. Mukris akan melakukan servis. Lambungan daripada feeder nombor 6 ini. Kedudukan sekarang gigit 13. Satu slope dan memerangkap. Tindakan bijak Mukris untuk bola tak sampai itu. Berikan mata ke-12 untuk pasukan UUM. Dan ini mungkin saja memberikan tekanan yang lebih besar pada UTM yang mengharapkan kemenangan bagi set ini supaya perlawanan dapat dilanjutkan ke tie break. So for those who are watching outside from Malaysia, welcome. This is Varsity Sepak Takraw League 2025 second circuit. Blocking, masih lagi dan dia pukul. Ini akan jadi satu sejarah. Pula dah. Nanya. Terikat sekarang ni 13 sama. Sama. Satu servis dapat diambil di situ. Ini antara ini elok. Elok dia pukul tak masuk. Keluar. Ini. Satu keputusan yang rumit dan sulit untuk diterima. Terpaksalah mencabut amben terlebih dahulu untuk memberikan sedikit masa. UIA membuat kejutan mengalahkan UTSM. Wow. Saya nampak VSL kali ni UIA adalah regu yang membawa banyak kejutan dengan menewaskan KPTM, lepas tu nyaris menang kepada UPNM. Ini pula mengalahkan UTSM. Wow, interesting. Dah habis ke game Nabil? Nabil menang tadi. Nanti Nabil lawan Amar UPM. Sedap tu. 13 mata akhir. Servis ini perlulah masuk. Kalau tak masuk, dia satu kerunsingan.
Dan itu dapat diambil Mukris. Pukulan killer budak kacamata. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Masya Allah. Saya tak tahu nak cakap. Ai. Hantaran itu sebenarnya dah baik dah. Ai. Sampaikan penjaga mata sebelah saya pun terkejut. Terangkat dia daripada tempat duduk. Tak menyangkakan bola tu tak kena. Astaghfirullahalazim. Dia orang ni masuk ke nasi tambah lah pagi ni. Ampulah. 14 sama guys. 14 sama. Mata tambahan. Nambungan untuk Mukris lu. Piau. Dia belum servis pun saya dah tahu dia nak buat apa. Macam mana? Kan? Susah nak cakap lah. Uh. 14-15 sekarang ni. UTM perlu menang set ni. Satu servis yang baik Mukris kaki kanan. Hantaran tinggi. Adakah perkara yang sama? Astagfirullahalazim, perkara yang sama. Ketika ni pelajar Uniza yang duduk sebelah saya pun dia kata, baik saya main bang. Aduh. 2 kali berturut-turut sepakan angin. Ini teknik yang luar biasa lah. Saya rasa mungkin balik sana tu lampu tak berapa nak terang sangat. Sebab killer tu pakai cermin mata. Suka penyokong UTM ketika ni melihat kegagalan orang sepak tak kena. Suka kau 15 sama baik. Satu slop lagi dapat dia ambil kali ni. Ini ada. Kan senang main macam gitu. Alah. 16-15. Peluang untuk nasi tambah semakin jelas. Adakah kali ni servis daripada UTM? Ni regu UTM ke regu Kelantan ni? Macam regu Kelantan je sebenarnya ni. Satu slop dan itu kemenangan UTM. Betul-betul nasi tambah lah. Betul-betul nasi tambah nampaknya. Dia orang memang suka main panjang-panjang lah. Betul lah. Aduh. Sayang UUM tak ada killer lah. Tekong dengan video sedap dah. Killer tak ada lah. Nampak macam apa? Memang panjang lah lagi perlawanan ni. Tak apa, saya biarkan dulu seketika. Sebab saya nak pergi jumpa orang belakang kejap. Sekejap kau. Kau jaga mana?
Okey dah, kita kembali perlawanan ini. Tie break UTM menentang UUM. Pertukaran killer dibuat. Mengeluarkan killer budak kacamata tadi. Masukkan Suhaidi. Eddie. Fida Kamal. UTM servis 0-0. Anda servis yang pertama. Satu kelegaan nampaknya untuk UUM bagi awal set yang ketiga ini. Satu kosong Mukris. Sambungan daripada Kamal. Baik, servisnya dinaikkan di situ. Ada di sini. Astagfirullahalazim. Chance ball yang disia-siakan oleh Apik Kana UTM. Kosong 2. Servis UTM. Tadi walaupun second set UTM turut ketinggalan, tetapi kesilapan demi kesilapan oleh UUM. Itu yang saya masukkan. Jika ini semua orang di luar rasa nak menggantikan saja killer tu. Saya kalau boleh buat kat matrik saya masuk lah. UUM sekarang ni geram lah. Satu. UUM sangat bergantung kepada servis Mukris sebenarnya. Lambungan yang agak luar saya kira. Sama. Cari kaki kiri. Baik hantaran Kamal. Eddie. Ada. Saya rasa nak masuk. Kalau perlukan killer cakap. Aduh. 2-3. Ketinggalan pula UUM ketika ini. Sayang oi. Baik Mukris. Hasil lagi sasaran yang sama sudah dapat dibaca. Chance ball. Ini pukul mesti masuk. Kena blocking pula. Ini pula. Lagi sekali lah. Ya Rabbi. Ya Tuhanku. Ya Allah. Rasanya awal Muharram semalam. Apa lajak cuti sampai hari ni. Aduh. Kancing gigi lah Pak I tengok hari ni. SPR saya nak buat tadi pengsan. Nanya Pak Karim. Bila sampai? Oh semalam. Oh 11 ni ke? Itu yang STM tak main. Nyaya. Memang tekong kerja kontrak kalau macam ni kan. Takkan tekong semua nak CBA saja matilah. Come on gila, come on. Ni sikit kabur balik, betulkan balik tadi tu. Sayang nak menang. Saya ni bukanlah menyokong mana-mana universiti tahu. Cuma bila UUM lawan UTM ni, dia ada nostalgia sikit lah sebenarnya. Kan? Nanti lah saya cerita. Tapi kita tengok ni dulu. Mukris first ball. Hantaran dah sedap dah. Apa lagi? Dia kena pula blocking. Astagfirullahaladzim. Mukris dah garuk kepala dah. Dia kata, apa benda aku nak buat lagi ni? Aduh, pukul kena belok. Alah. Pukul panjang keluar. Saya rasa kira UUM ni mungkin akan trauma. Selama 2 semester dia tak main takraw saya rasa lepas ni.
Aduh, naya. Mukris cuba lagi dan kali ni itulah yang saya masukkan. Apabila bebanan banyak diletakkan kepada Tekong untuk mencari mata, sampai masa dia pun jahanam juga sebenarnya kan. Jadi itulah. Inilah yang mencabar sepak takraw. Dinamik regu itu sangat penting untuk mengambil kira sumbangan setiap orang dalam regu lah. Contohnya macam ni. Nampak? Hantaran sedap dah. Sekali asyik baik. Kalau dari tadi pukul macam tu kan dah selesai masalah. Hai. Mata 36. Jauh ni. Okay. Jadi apa yang Hadi ni kena buat adalah dia perlu memfotostate saja teknik pukulan tu berkali-kali. Sebagaimana dia biasa photostate buku tek tu. Kan? Macam tu lah. 36. Mukris perlu mengubah arah sebilah. Bagi saya sasaran ke 3, 5 tak jalan. Dia tukar set 1 mungkin ada lah. Contohnya tak masuk. Alamak. Saya dah minta set tu dah betul. Tak tahu remote control bateri habis. Request dah betul dah tu. Saya mungkin request saya tak complete. Saya kata set 1 dah masuk. Jadi bukan set 1 saja. Set 1 dan masuk. Ikut wave ni. Kemo UUM tahan sikit. 7-3 agak selesa UTM di depan sekarang ni. 7-3. Ada tu. Masa ni pula terkandas daripada UTM. Okey. Cek balik balingan. Kan? Kompim dem sikit servis tu. Kemong aduh. Mana laju-laju servis tu semua tak keluar dah ni. Aduh, hari pertama elok je. Kemong lah. Kompim dem sikit. Sedap tu. Kan makan tu. Okey. Tunggu. Saya nampak kedua-dua regu ni Tekong feeder sedap dah. Gila kedua-dua regu ni saya nampak. Game UFC sedap. Tak apa sebab UFC pun ada live. Boleh tengok kat live UFC. Tak ada masalah. Yang sini tak ada siapa buat live jadi saya tolong . Ada lagi ya? Habis. Dah. Sudah kan dah tak masuk pukulan tu. Sudahlah. Dah mata tu cukup. Nanti orang nampak teruk sangat nanti bawah tu. Aduh. Come on, Chris. Come on. Game sedap. 6-7 boleh kejar ni. Set 1 panjang boleh makan tu. Ambil lambat sikit. Come on. Enam tujuh. Kan dia tujuh sama. Nampaknya killer UTM pun macam dah hilang kompendamnya. Faham? Saya baru tahu lah. Rupanya, selain masalah COVID, pukulan tak masuk ni pun berjangkit tau. Tak masa killer UTM pun pukul dah tak masuk. Apa masalah problem ni Tujuh sama tau. Kemudian berjangkit pula kepada servis. Kan? Itulah, kadang orang kata saya bomoh. Saya bukan bomoh sebenarnya. Cuma sebenarnya kalian tengah tengok siaran ulangan je sebenarnya ni. Kan? Ini sebenarnya kena scam je dengan saya. Ayolah, dari ni jauh baik.
Aduh, come on lah UTM. Baik, mana penyokong-penyokong UTM? Mana? Alumni ke? Siapa ke? Cubalah masuk, bagilah sokongan sikit. 87. Baik tu. Masih dalam permainan. Hantaran tinggi. Sedap ni. Astaghfirullahalazim. Iyalah. Nampaknya inilah kita tunggu. Pemain bintang Super Sub UTM akan masuk. Yang akan membuat perubahan. Main gila boleh lah. Tanduk-tanduk pun jadilah. 79. Sobis dah ada. Ke? Terperangkap nampaknya UUM. Satu slope sebis saja. Dia tidak menjangkakan bola tu. Tak payah pakai Adam pun menang. Tak pakai Adam pun menang ke? Adam sempat. Mana keluar video sekali tu cukup lah tu. Adam dia target dia masuk video ke? Macam tu Soalnya dia kalau nak rakam tu banyak. Dia ada standard dia. Tie break. Ini tie break guys. Kedudukan sekarang ni. Time out. Diminta oleh UTM. UTM time out. UPSI menentang UPNM kemenangan untuk UPSI. Maksudnya antara pasukan yang dah layak ke peringkat suku akhir adalah UIA, UPSI, mana lagi tadi? UMK dah saya. UK. Akan dilaksanakan di dalam 2 pertemuan antara Regu USAS dan UTHMA di kedua-dua. Saya rasa ni seat yang ke-8 untuk menentukan siapa layak ke suku akhir acara antara regu. Selepas ni dah double. UTM membuat pertukaran. Masukkan pemain nombor 10. Akan menggantikan Killer. Dan bermaksud pemain nombor 10 ini dia bukan duduk tempat Killer, tapi dia duduk di tempat tekong. Kalau pemain nombor 5 akan duduk di Killer. Begitu. Ini adalah strategi yang sama digunakan semalam. Pada kedudukan 10-8, ini satu gamble daripada UTM. Masih tambah tidur berdiri. Saya lagi tajuk dia. Bawah. Bukan 11-8 UUM. Dahului dalam keadaan yang selesa. Tanpa perlu menukar apik kanan mereka. Satu slope dapat diambil baik di sini. Ada lagi ya? Caru je lah bola tu. Ada blocking. Aduh. Challenge.
kaki melepasi jaring. Oh, tak ada challenge. (8-12). UUM semakin hampir mendapatkan tempat ke suku akhir. Ada Angry Bird saja, tapi dapat diambil di situ. Ui, baru kita dengar suara gila tu, ya. Setelah berkali-kali mencuba masuk pun. Cengih punya. Bila dapat buku masuk kali dengar suara. Peluang untuk UUM 2 mata saja lagi. Muklis mencari ruang yang begitu sukar. Masih lagi. Ada. Belum habis. Belum lagi. Masih lagi mencuba. Satu pertahanan yang kental ditunjukkan oleh UUM ketika ini. UTM. Bola walaupun dah menjajau ke belakang. Selatan lawan utara. Mujok Unimap tak masuk. 9-13. Satu servis yang begitu rumit dan sulit servis itu. Saya rasa antara servis yang tak ada dalam silibus. (13-10). Slope lagi. Tahanan ada. Kena kepala pula. (11-13). Allah. Sayang pula masa ni. Aduh. 14 mengatai 11. Peluang UUM. Satu servis saja lagi diperlukan. Kejap saya tengok kaki dia dulu. Kalau melihat pada kaki ni, Muklis akan lakukan satu servis rembatan ke kaki kiri. Siap, kan? Tapi dia cover dulu. Ui, baik pula. Amboi. Masih berbaki. Belum selesai lagi rupanya. (12-14). Alamak. Aduh. Itu satu kekalahan yang memilukan. Bila servis gelembung macam tu. Tapi gitulah jodohnya, ya. Jadi kemenangan UUM ke atas UTM dengan mata 2-1 melayakkan UUM ke peringkat suku akhir. Saya tak pasti skedul lepas ni mereka jumpa siapa, tapi lebih kuranglah perlawanan akan berlangsung saya rasa maybe 2 jam daripada sekarang. Okey, jumpa lagi guys.